Mari kita baca soalan. Indeks jisim badan sekumpulan pekerja lelaki bertaburan secara normal dan jadual 1 mengasingkan setiap orang kepada 4 kategori berat badan. Inilah yang diberitahu kepada kita. 44% kurang berat badan atau berat badan normal, 12% obes, dan 1 daripada setiap N orang pekerja kurang berat badan. Dan tugas kita hanyalah untuk mencari nilai N. Mari kita tuliskan maklumat yang diberi sebagai kebarangkalian. Kebarangkalian seorang pekerja mempunyai B, M, I di bawah 25 ialah 0.44. Kebarangkalian obes, iaitu pada atau melebihi 30, ialah 0.12. Dan kebarangkalian kurang berat badan, iaitu di bawah 18.5, ialah 1/N. Skim yang kita cuba cari. Mari kita bayangkannya. Taburan normal ialah lengkung loceng yang simetri. Setiap ratusan dalam soalan ini hanyalah luas di bawah lengkung ini. 44% terletak di sebelah kiri B, M, I 25, iaitu gabungan pekerja kurang berat badan dan berat badan normal. 12% obes, iaitu ekor di sebelah kanan 30. Dan kumpulan kurang berat badan, iaitu yang kita mahu, ialah ekor kecil ini di bawah 18.5. Bahagiannya ialah 1/N. Inilah rancangannya. Untuk menukar luas kepada skor Z, kita perlukan min dan sisihan piawai. Kita belum tahu nilainya, jadi kita akan bina dua persamaan daripada dua luas yang kita tahu dan selesaikannya dahulu. Langkah 1. Bina satu persamaan daripada 44% itu. Kita mulakan dengan kebarangkalian B. M, I di bawah 25 ialah 0.44. Untuk menggunakan jadual itu, kita seragamkan. Tukar B, M, I itu kepada skor Z dengan menolak min dan membahagikan dengan sisihan piawai. Jadi, menyeragamkan 25 memberikan ini. Inilah bahagian yang perlu kita perhatikan. 0.44 kurang daripada separuh. Jadi titik ini terletak di sebelah kiri min. Jadual normal piawai hanya menyenaraikan Z yang positif. Jadi kita cari luas 0.44 dalam jadual dan baca di mana ia jatuh. Z sama dengan 0.15 lebih kurang 0.151. Tetapi titik kita berada di sebelah kiri. Jadi jadual itu hanya memberikan magnitudnya, tandanya negatif. Skim sebabnya skor Z terhasil sebagai negatif 0.151. Itu menghasilkan persamaan pertama kita. Panggil ia persamaan 1. Langkah 2. Sekarang satu persamaan daripada 12% itu. 12% obes, iaitu pada atau melebihi B, M, I 30. Jadual itu berfungsi dengan luas di sebelah kiri. Jadi kita ambil pelengkapnya. Kebarangkalian di bawah 30 ialah 0.88.
Menyeragamkan 30 dengan cara yang sama memberikan ini. Kali ini luasnya lebih daripada separuh, jadi titik itu di sebelah kanan main. Dan skor Z itu positif. Jadual itu memberikan 1.175. Skim persamaan 2. Langkah 3. Selesaikan kedua-dua persamaan kita bersama untuk sisihan piawai dan min. Daripada persamaan 1, jadikan min sebagai perkara rumus. Dan lakukan perkara yang sama untuk persamaan 2. Kedua-dua ungkapan itu sama dengan min. Jadi samakan kedua-duanya. Kumpulkan sebutan sigma dan nombor-nombor itu, dan sisihan piawai terhasil pada lebih kurang 3.771. Masukkan semula nilai itu ke dalam mana-mana persamaan, dan min ialah lebih kurang 25.57. Langkah 4. Sekarang cari kebarangkalian kurang berat badan, iaitu di bawah 18.5. Seragamkan 18.5 menggunakan min dan sisihan piawai kita. Skor Z itu lebih kurang negatif 1.875. Skor Z itu negatif sekali lagi, jadi kita gunakan simetri. Ekor kiri melepasi negatif 1.875 sama dengan ekor kanan melepasi positif 1.875. Mencari 1.875 dalam jadual dan tolak daripada 1 memberikan sifar perpuluhan sifar 3 sifar 4. Langkah 5. Akhirnya, cari N. 1 daripada N orang pekerja kurang berat badan. Jadi 1/N adalah tepat kebarangkalian itu. Sifar perpuluhan sifar 3 sifar 4. Songsangkan. Dan N ialah lebih kurang 32.9. Oleh sebab N mengira bilangan pekerja sebenar, kita bundarkan kepada nombor bulat terdekat. Jadi N ialah 33. Sebagai rumusan, sisihan piawai ialah lebih kurang 3.771 dan min lebih kurang 25.57. Kebarangkalian kurang berat badan itu terhasil sifar perpuluhan sifar 3 sifar 4. Dan oleh sebab itu sama dengan 1/N, nilai N ialah 33.